Ini akan jadi headline. Muda lagi. Well, thanks Magi ya. Ya, ya. So, reporter. Senior reporter. Jangan banyak kita takut jumpa reporter. Jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut, lawan. Tapi Datuk Seri memang image bagus. Ya, orang suka you memang. Panas cukup, makanan cukup. Semua makanan okey. Mungkin tekan ini. Staf 200 lebih ha. Berapa tahun dah? 102 tahun. Oh. Kita establish pada 1983. Yang pertama saya nak tanya itu perkaran daging babi. Saya sudah datang kereta dia agak dah. Oh my god! Wow! The best example ternak babi ni from Holland. Kalau dia buat macam di Holland. Dan yang sedia ada yang open kandang ni, kita cuba nak reduce lah masa akan datang sebab masalah penyakitnya begitu banyak. Belum. Kita tengok keadaan. Kalau boleh import daripada negeri yang terdekat ini, dia boleh turun balik sedikit. Macam juga hari itu di Air Kuning. Ada 9 tempat ternak dikatakan bawa pencemaran sungai. Sungai itu bukan cek. Itu pergi mandi. Najib babi di sungai ni tuan sekalian. Kebetulan kita di BS ada buat cek, memang apa yang dibuang dalam sungai itu memang di bawah kebenaran. Kampung Selamat tu daripada zaman saya kecil dulu sudah ada ternakan babi. Sampai sekarang. Cuma kadang-kadang kawalan itu. Kawalan binatang itu supaya ada kena lebih. Pengusaha tu kena lebih jagalah. Di China pun memang dia orang berdapat beza dah. Memang dia musangking Malaysia sudah jadi satu trademark lah yang memang disukai. Bagi saya yang paling besar sekali adalah beras. Kita yang dapat sedikit tinggi ni 10, 8 hingga 12 tan sekincan. Lain-lain tempat belum lagi. Orang tengok lu dalam perniagaan sayur. Jangan relax. Sebab pendatang mula ambil alih. Itulah suruh jaga tak mau jaga kan dah satu. Saya tengok macam tadi aquaculture kita dah hampir capai. Padi masih jauh. Dan ruminan lagi jauh. Ruminan kita baru di peringkat dalam 20-25%. Tapi government realize benda itu mesti improve. Semua kementerian baru kita boleh berjaya soal apa dasar yang kita buat pun. Kalau tidak, dasar kita buat sebaik mana pun, ada loophole di situ tak boleh berjaya. Okey? Ini betul-betul last ha? Pandangan sahabat saya tu Ronelio. Tapi pihak kementerian, pihak DBS, mereka ada metodologi mereka sendiri yang telah dipersetujui bersama dengan negeri China. Walau bagaimanapun, sebarang bentuk halangan atau masalah ini, kita akan terus ambil perhatian dan kita akan terus terutama sekali membuat perbincangan lagi dengan negeri China soal standard misalnya checking ini sama ada di pihak GCC atau di pihak kita. Dan masa yang terdekat ini saya dah bincang dengan Ketua Setiausaha. Kita akan ambil langkah-langkah segera untuk mencari penyelesaian terbaik jangka pendek dan jangka panjang. Amal pendek kenapa panjang? Tentang pandangan Ronelio itu pandangan dia, kita hormatlah pandangan seseorang. Tapi kita tak jawatan. Ini akan jadi headline. Itu hak Prime Minister. Progresif Prime Minister. Akan negatifnya image kepada Kita tunggu dan lihat. Okay, thank you. Okey, masih. Okay, baik.